Assalamualaikum dan halo geng. Salam satu bikers lah. Kembali lagi ke channel Makan Motor dan Touring Noah TV. Seperti biasa channel aku ni untuk memujuk abang-abang yang di luar sana yang mana nak berkecimpung dalam dunia pemotoran khususnya touring. Jangan lupa share, like dan subscribe Makan Motor dan Touring . Baiklah, kali ni demam tak habis lagi . Mungkinkah abang-abang di luar sana akan demam . So kita akan tengok skuter apa kali ni, dan kali ni part 3 . Kalau mana abang-abang yang belum tengok lagi channel part 1, part 2, aku ada cerita sikit tentang skuter . Apa dia punya mekanisme dan sebagainya. Bolehlah tengok part 1 dengan part 2. Dan yang ni part 3 . Mungkin tak tahulah penghabisan ke tak. Aku nak review sikit pasal motor ni. Dia belum datang Malaysia lagi. Sama ada datang ke tak datang ke tak tahu lagi. Mungkin kita akan discuss nanti . Kita akan bincangkan di akhir rancangan lagi. Motor TT LBT SYM. Ini motor macam dah the scooter of the touring lah. Bagi aku lah kan. Macam penghabisan kau-kau yang dia perang Taiwan ni, SYM. Dia bagi kan. Memang best skuter ni . Aku tengok kita tengoklah macam dalam EICMA dulu kan. Ada pameran di Itali, Milan tu. EICMA daripada buat showcase. Tak tahulah bila mereka nak buat fasa pengeluaran kan. Tapi memang terbaik skuter ni . Okey, apa skuter yang aku cerita ni, TT LBT ni . Okey, nama dia agak ni lah sikit . Ni daripada syarikat SYM. SYM kita dah bincang hari tu . Tahun 1954 syarikat ni. Sebelum kita merdeka lagi. Dia pun ni memang pelopor lah dalam bahagian skuter . Dan mereka punya design ni, kalau tengok dia punya design ni tak tiru siapa-siapa . Memang dia . Sebelum ni Husky, yang tengok Husky semua macam tu lah. Yang part 2 aku tengok tu Smilodon kan. ADX ni itulah. Yang sebelum ni Maxim dan sebagainya lah. Yang ni 500cc TT LBT ni. Dan dia ni nampak macam lain macam sikit. Cuba kalau kita tengok dia punya bentuk rekaan design memang unik. Kan, kita tengok dia ada side panel yang built in, macam kata ni side box dia built in buat sendiri built in. Dan reka bentuk dia didatangi dengan 3 color, navy blue, white, putih dengan black didatangi dengan 3 color. Kalau hampa tengok memang abang-abang di luar sana akan demam lah kalau dia nak datang Dan apa yang membezakan, nanti kita cerita sikit pasal spek dia dulu So kita pergi seperti biasa. Spek dia dulu Dan spek dia kalau kita tengok untuk skuter ni, dia punya torque adalah 49 Newton meter pada 5250 rpm. Dan power dia adalah 45 horsepower pada 6750 rpm. Dan dia punya cc parallel twin. Dia ada 2 silinder, 2 piston 508cc liquid cool. Dan dia adalah double overheaded camshaft. Camshaft tu ada 2 lah. Okey, nanti kita ceritalah pasal dog dengan shock ni Dan kalau kita tengok balik, dia punya berat, berat dia 227 kg curb weight, iaitu agak normal lah untuk skuter dia berat lah. Dan dia punya fuel capacity adalah 16 liter. Memang agak okey agak okey. Dia punya under seat luggage capacity, kalau kita tengok dia punya under seat tu macam kecil sikit 37 liter je. Dan dalam under seat tu kalau kita tengok dia ada lampu, bila kita buka dia tak gelap lah. Dan dia ada macam kunci tu, yang kita tengok macam kunci tu, dia ni adalah untuk membuka dan memasang side rack atau side box tu side box. Dan side luggage capacity dia sebelah besar, sebelah kecil sebelah 14 liter, sebelah lagi 13 liter. Dia punya luas kebesaran dalam side box tu, maksud kata lain-lain lah dia punya isi padu kita nak menyimpan. Nampak macam tak berapa besar juga dia punya side luggage ni. Tapi kalau motor ni ditambah dengan top box yang macam ni, memang terbaik ni memang cantik betul. Aku tengok ni Ba'dul al-Malilih Tashkur Ash. Dia. Dan kalau anda tengok seat height dia adalah 780 mm.
dia agak rendah lah, agak rendah. Dan dia punya ground clearance pun agak rendah, 135. Dan itulah macam apa ni, kalau ada bumper-bumper yang buat tak ikut spek tu boleh sagat juga ni kan. Tapi dia punya wheelbase agak panjang, 1543 mm. 1543 mm. Dan begitulah dia punya spek dia. Dan motor ni kalau orang tengok memang tengok sesuai untuk touring di highway. Dan dia punya torque yang agak tinggi sebab dia punya bore and stroke dia. Kita dah bincang itu, stroke yang tinggi menyebabkan dia torque yang tinggi lah untuk menggerakkan motor. Okey. Tapi apa yang membezakan skuter ni kan? Skuter ni kalau orang tengok dia punya feature, memang best. Satu, dia punya windscreen dia adjustable electronic. Electronic maksud kata adjust electronically lah. Naik dengan turun macam orang tengok tu. Kalau dia turun nampak sempoi macam apa, ganas ni kalau dia turunkan dia punya windscreen. Naikkan windscreen ni masa kat highway lah. Okey, nampak dia punya design tu memang padu dia punya bahagian depan tu. Okey. Dan juga apa yang beza sekali adalah dia punya teknologi ni sikit dia masuk. Aku dah cerita dulu pasal ride by wire. Okey, ride by wire ni apa? Ride by wire aku dah cerita macam banyak dalam aku punya series yang lepas. Ride by wire, kita ada dua. Motor biasa kita ride by cable. Ride by cable tu macam motor, contoh macam motor Kapcai aku tu. Macam kita pulah kabel throttle tu, dia ada kabel A, kabel B, dia tarik menggunakan mechanical. Tarik, dia buka butterfly tu, angin masuk. Angin masuk memang power lah. Nak letup campur dengan minyak, petrol apa semua, dia letupan tu. Dia ada pakai kabel kan. Ride by wire ni maksud dia membagi signal. Dia bukan buka pakai mechanical. Dia buka ada macam satu benda kita panggil servo. Servo tu, kalau apa tengok macam ni kita bagi dia arahan, signal elektrik, dia akan buka dalam bukaan beberapa angle yang dia nak buka. Yang ni servo ni bukan servo motor lah. Ni servo dalam remote control punya mainan ni aku bagi contoh lah kan. So servo ni dia menerima daripada ECU kan. Bila kita pulah aja, throttle positioning tu dia dah bagi dah dekat servo kita nak buka banyak mana. So dia bukan menggunakan kabel mechanical, dia menggunakan aliran signal elektrik bagi kat servo tu, dia terima, dia buka. Apa maknanya tu kan? Maknanya tu maksud kata motor tu boleh override kita. Jika something apa-apa berlaku, dia boleh override kita. Dia boleh matikan, dia boleh tutup butterfly kita punya angin tu, butterfly throttle tu. Butterfly throttle dia boleh tutup, dia boleh buka. Dia boleh buatkan untuk kita, tapi apapun dia ikut kita punya input lah. Kita pulah macam ni, dia ikut. Contoh aku bagi di dalam feature skuter yang ni dia ada cruise control. Best cruise control. Cruise control maksud tanpa pulah je throttle sampai kepada 60 berapa puluh kilometer apa punya kelajuan tu, anda kata 60 km sejam, hampa lock. Hampa lepas throttle. So motor tu akan bergerak cruise kat atas highway kan. So maksud kata servo tadi tu dia tolong bukakan. Dia tolong bukakan dia punya butterfly tu. Hampa relax je lah. Dia main throttle untuk dia main throttle untuk hampa. Itu dia punya cruise control tu. Kalau ada ride by wire ni memang dia boleh buat cruise control. Cruise control ni best lah. Berjalan, relax, tengok. Memang sesuai untuk touring lah. Tapi ada juga yang motor yang kayangan-kayangannya atas lagi, dia ada adaptive cruise control. Maksud kata kalau ada kereta depan, dia turun brake kan. Kalau kereta ada jalan, dia input lagi minyak bagi. Itu memang dahsyat. Tapi motor ni tak ada. Dia tak ada adaptive cruise control. Dia ada cuma cruise control saja. So itu ride by wire. Maksud kata komputer ataupun ECU, Engine Central Unit, dia boleh bagi input, bukakan kita punya throttle, tutup kita punya throttle dengan menggunakan servo tadi itulah. Alat itulah. Okey, dan dia di dalam claim lagi dia ada stability control dan dia ada traction control. Traction control ni aku tak nak cerita lah, aku dah cerita dah part 2 dan part 1 itu. Apa boleh saksikan abang-abang di luar sana, jangan lupa saksikan part 1 dengan part 2, aku dah cerita sikit. So ini adalah lanjutan saja. Dan dia ada stability control. Apa benda stability control tu pun aku pun
tengah figure out, aku tak tahu, mungkin dia bagi stable benda tu kan. Okay, dia bagi stable ke kita tak tahu, dia bagi stable kita punya motor tu kan. Stability control itu kita akan tengok apabila dia nak buat pelancaran nanti. Dan motor ini juga ada ABS lah. Kita dah cerita macam-macam pasal ABS. Kita dah cerita pasal ABS kan. Dia dual ABS depan belakang. Dan ada satu benda yang dia feature yang agak advance dia masukkan. Masa aku dah sembang, apa ingat dulu masa aku sembang pasal Tracer tu, Tracer GT tu, 9 GT tu, dia ada Initial Measurement Unit, IMU. Pasal IMU, dia ada IMU. So dia ada IMU ni, maksud kata dia, IMU ni adalah satu sensor yang memberitahu kepada ECU, otak motor kita, keadaan motor kita. 6 paksi. Macam aku dah cerita, paksi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksud kata kalau keadaan motor kita turun bukit, corner ke kiri, motor tahu keadaan motor kita. So apabila apa-apa berlaku kan, contoh ada lubang ke, nampak sang kancil ke kan, break sikit nak tengok awet ke, kan, dia kontrolkan untuk kita. Bila kita break tu, dia kontrolkan untuk kita, dia bagi input yang betul, cengkaman apa semua, dia enjin semua dia main. So maksud kata dalam macam gambar rajah ni dia tak terbabas. Maksud kata dia sini dia ada cornering ABS. Itu nama dia ABS. Dia breakkan untuk kita dalam keadaan dia input macam-macam. Supaya break kita tu jadi smooth, turun bukit dengan cara corner. Kalau kita ke kanan, dia tahu. Sebab motor tu tahu keadaan motor kita. So, ni by Bosch. IMU ni by Bosch. Okay. So, dia naik bukit, dia tahu keadaan motor kita. Naik bukit corner, dia tahu. So, dia bagi sensor ni, dia bagi input ke IMU. So, ini semua adalah ride assist. Ride assist ni dia menolong kita, menselesakan kita dan juga minimize risk ataupun mengurangkan risiko. Dia bukannya kita harap dia 100%, dia hanya mengurangkan risiko kita, risiko kemalangan. Feature ni memang terbaik lah. Abang-abang di luar sana memang pening kepala. Memang motor ni worth to wait, orang kata kan. Masuk dalam kita punya wish list lah, maksud aku kan. Boleh lah angan-angan lepas ni kan. Tapi macam aku memang dah cakap itu tak ambil skuter lah. Tapi kalau aku yang nak ambil skuter, memang ini yang aku tunggu-tunggu . Dia ada IMU. Okay. Selain daripada cornering ABS tu pun, dia ada satu cornering light. Bila kita corner pun, dia suluhkan untuk kita ke kanan. Kalau kita corner ke kiri, dia suluhkan. Main dekat selekoh ke apa, dia tolong suluhkan di tepi. So maksud kata penglihatan, keselamatan clear. IMU by Bosch. Memang best lah motor ni. Dan yang lain-lain kalau hangpa tengok, antara yang paling mantap dia punya dashboard. Hangpa tengok, memang terbaik. Dia ada 2 kompartmen kat tepi tu kan. Dia yang dalam paper kata glove punya kompartmen lah, tempat hangpa simpan glove. Tapi sebelum ni, kalau motor hangpa tengok S1M, sebelah je boleh buka. Sebelah lagi tu tempat bateri. Tapi yang ni dua-dua boleh buka. Hangpa simpan kompartmen dan dalam tu ada USB port, simpan, macam-macam. Aku tengok motor ni macam nak berubah fikiran nak beli skuter balik. Tapi itulah, takut sakit belakang. Okay. Tu abang-abang di sana makin pening lah. Dan hangpa tengok dia punya dashboard ni. Sebenarnya dashboard ni penting tau. Kita punya 90% lah kita pergi touring, pandangan kita ni ada kepada dashboard. So dashboard tu mesti sedap mata memandang. Macam bawa kan, macam bawa bukan pakai terbang lah, macam bawa ni kan, selesa nampak dia punya dashboard cantik kan. Dan dia ada 3 mode kat sini. Aku pun tak pernah nak faham. Dia ada normal mode with traction control, normal mode saja, dan juga rain. Rain ni kau faham rain ni dia memang kawal habis lah. Traction kita semua dalam keadaan yang basah semua kan. Normal memang ada traction control satu lagi normal tapi tak ada traction control. Ini aku tak tahu apa fungsi dia. Selalunya kita nak off traction control ni kalau nak main off-road. Aku rasa motor ni bukan off-road kot. Tak tahulah. Nanti kita tengoklah balik apa komen-komen. Dia tak, benda ni belum lagi di ni cuma aku buat satu, orang kata apa tu,
bukan ramalan lah. Kita ni bukan nujum 4 belalang nak buat ramalan. Cuma macam ramalan jugalah. Ramalan macam kaji cuaca kan. Hujan nak datang, kita sediakan payung. Yang ni, kita buat macam satu orang akademik kata hipotesis lah. Bila benda nak datang, kita sediakan duit. Good lah nak beli kan. Okey. Alright, itulah lah abang-abang lewat sana. Dan yang benda-benda yang lain adalah dia ni keyless. Kita tengok, cantik dia punya tempat. Ada keyless tekan tu, minyak untuk petrol dan sebagainya lah. Dan lagi function dia, tengok dekat sini dia punya cruise control semua. Dia punya button button tekan-tekan dan dia ada Siri voice command. Siri voice command ni kita bagi arahan dengan mulut dengan suara kita, dan jadi navigation, boleh Android, ada Apple CarPlay pun ada juga, music, ada boleh audio dalam tu lah. Memang terbaik dan dia yang tu lah, dia ada connectivity dengan your phone. Ni macam biasa motor-motor yang best. Itulah dia. Dan apa-apa pun itulah yang aku nak buat ulasan pantas. Memang motor ni motor yang orang kata apa, bagi aku motor ni memang terbaik lah. SYM TT LBT ni. Tak tahulah nama model TT LBT kan. Macam pelik juga nama TT LBT. Dia punya model name tu kan. Kalau macam ADX TG tu, dia mungkin dia nak bubuh nama nanti Smilodon kan. Yang ni tak tahu lagi apa penantang nak bubuh. Satu lagi Husky Smilodon. Yang ni mungkin dia nak bubuh nama apa lain lah kot kan. Tapi tak apa pun nama tu nanti. Tapi yang pentingnya, adakah dia nak masuk Malaysia? Itulah kita tak tahu lagi lah. Sebab apabila kita ni sebenarnya market kita kecil kan. Nak compare dengan market India, dengan market Indonesia, market dia pun besar. Market dia pun besar. So maksud kata model-model baru dia pun selalu dapat lah. Distributor pun nak introduce model baru kat Malaysia ni agak takut lah sebab market kita tak berapa besar, kecil saja orang yang bawa motor ni sebenarnya dalam Malaysia ni. Sebab itulah aku nak buat channel ni untuk menambah lagi abang-abang yang duduk sana yang nak berkecimpung dalam motosikal, khususnya touring. Baru kita punya market jadi besar. Boleh cita-cita. Dan apa pun bila kita tak tahu lagi benda ni nak masuk ke tak. Apa benda yang penting sekali apabila depa nak masukkan benda ni, adakah harga dia, adakah keboleh pasaran, marketability tu ada. Kalau harga dia, contoh dia ada IMU ni daripada Bosch. IMU ni selalu motosikal yang agak mahal lah, macam Tracer tu 70,000, 60,000 ke atas. Itulah price tu agak kompetitif lah kalau dia nak masukkan tu. Tapi kalau dia boleh buat bawah 50, memang dahsyat lah. 45 ke kan, memang 30 tak tahulah, tak dapat kata 30 lebih dengan 40 tak tahulah. So bila market tu dia buat kajian lah, distributor ni akan buat kajian, dia akan compare dengan kompetitor, lepas tu baru dia decide nak bawa masuk ke ataupun tak nak bawa masuk. So jantikanlah abang-abang di luar sana, apa-apa pun kita boleh buat macam kita punya wishlist lah. Wishlist macam angan-angan lah. Bukan angan-angan, kita ni angan-angan kita bubuh sedikit usaha, dia jadi cita-cita kan, macam angan-angan. Nak pakai, at least dia ada kita punya motif atau drive untuk kumpul duit. Dan yang penting sekali, bila kita nak pergi touring ni sebenarnya, macam apa tengok aku punya channel dulu-dulu, touring ni sebenarnya kita nak pergi dalam keadaan yang tenang. Kita nak keluarkan diri kita daripada rutin harian kan. Rutin harian kita kerja dah penat apa semua, kita nak keluarkan daripada rutin harian. Kita mungkin nak menyendiri bersama dengan pencipta kita, ataupun kita nak bersama kawan-kawan yang best-best, kita pergi touring kan. So kita nak keluarkan daripada kita punya rutin harian. Kita nak jaga kita punya mental. Lelaki ni dia ada dia kena jaga mental issue dia. Dia ada mental issue. Maksud kata touring kan, kita kena keluar tenang, bertakafur apa semua kan. So ada semua ride assist macam ni, dia ada compartment, dia ada bag besar kat belakang, kita nak bawa, nak relax kan. Keluar tengok nature, tengok alam semua jadi. Motor ni memang terbaik lah aku tengok kan. Tapi itulah apapun, terima kasih kerana menonton. Ulasannya pendek aja sebenarnya.
Jadi nanti aku akan buat lagi lah tentang motor ADV pula, yang adventure, yang masih lagi duk motor daripada China, motor daripada Jepun, semua ni datang duk berperang. Kita sembang supaya kita boleh buat satu keputusan untuk membeli sebagai pengguna motosikal yang bijak. Jangan ikut orang. Kita tengok, kita value sama ada dia tu kena dengan jiwa kita. Kita jangan ikut kawan. Kadang-kadang kawan jiwa lain. Kawan tu baik dengan kita tapi jiwa dia lain. Dia jiwa kelajuan, kita jiwa touring, ada jiwa masuk hutan. Ada jiwa yang macam-macam. So kita beli dengan kesesuaian kita. Kita tahu apa yang kita beli, sebab nak beli invest ni mesti ada return on investment, mesti berbaloi. Okey. Jadi jangan lupa share, like dan subscribe. Makan Motor dan Touring. Terima kasih kerana menonton ulasan pendek aku. Ciao.